Okay. Makeup Fresh ni, I know ramai yang suka Makeup Fresh. Okay, ni Lalisa punya primer. Okay, tengok ni. Hari ni kita pakai eyeshadow. Buat eyeshadow mau bela le. Okay. Okay. Moisturizer, True Skin. This moisturizer bukan kaleng-kaleng. You guys, can you see? Memang elok gila. Apa tengok? Jenis puding-puding. Jenis puding-puding ya. Ya Allah, le. Okay. Saat aku pakai balik. Okay. Okay, ni tekstur dia. Low, sejuk. Low. Tadi dah pakai, nak pakai lagi. Okay. Oh, benar. Okay. Ya Allah, lembutnya dengan sejuknya. Okay. Moisturizer ni dia memang moist. Dia buat kulit hang bila pakai foundation barulah nampak lembut je, lembap, elok je. Nampak tak? Dah pakai moisturizer, love. Okay, cantik, love. Okay, sekarang ni kita nak buat eyeshadow mata. Dah pakai primer, kita nak pakai eyeshadow lah. Eyeshadow Marvelous lah. Palette 01. Okay. Pertama-tama Bella ambil kod ni. Okay. Sebelum ambil tu, ketuk dulu. Okay. So, Bella punya eyeshadow ni, dia powder. Dia ada habuk-habuk sikit. Balik kampung, hati gila. Makeup Fresh ni semua baju boleh masuk. Semua baju boleh masuk, guys. Okay, semua baju boleh masuk. Makeup ni jangan risau. Makeup Fresh ni semua baju. Okay, ni colour pertama. Tahu colour kedua ambil apa? Shimmer saja. Okay, colour kedua ambil shimmer Bellas. Yang ni sapu satu ni. Ni Makeup Fresh ni. Hampa tak usah duk risau. Okay, bila ambil yang ni. Shimmer ni sapu satu kelopak mata. Hak ni kalau siapa tak pandai ni, Bella tak tahu nak buat macam mana. Senang je. Ambil shimmer sapu satu kelopak mata, naik sampai atas. Ya. Ayah dan bu. First ambil colour coklat, kedua ambil shimmer sapu satu atas mata. Ketiga ambil balik colour lembut. Ketuk-ketuk-ketuk, letak ujung. Bella pakai colour coklat paling lembut sekali, guys. Come on, guys. Yang penting pakai eyeliner. Eyeliner, tengok ni Bella nak ajak cara pakai eyeliner. Okay, Bella ambil. Okay, dia ambil macam ni dulu. Makeup untuk hari ni segak bugak. Okay, buat ekor macam ni. Untuk buat makeup ayah, tolonglah pakai eyeliner. Barulah nampak beling sikit mata tu. Weh. Okay. Boleh pakai cermin mata. Okay, jom kita tengok mascara Okaya pula. Boleh lagu raya aku, weh. Hari Raya semua. Okay. Okay, ni bulu mata. Ni sebelum. Dan ini juga selepas. Okay. Ini mascara Okaya. Okay, letup gila. Okay. Nampak Bella pakai sebelah ni, tak nampak kan? Okay, tengok mascara. Hak ni siapa yang tak nak cuba mascara baru. Yang ni mascara Okaya yang paling baru. Okay, buat atas bawah. Atas bawah. Okay, tolak naik. Ya, macam tu. Gila Bella kata. Ish, look. Dia. Tunggu dia kering. Bella kepitkan. Pap, dia akan lagi. Okay, dia waterproof. Dia senang nak remove. Saya nak tunjuk. Remove dia macam ni. Sat, Bella ada video. Okay. Ni mascara dia ni. Ni. Remove ke tu. Tu. Okay, tengok mascara dia ni. Tu. Lap ke tu je. Nampak? Nampak dia. Okay, tu. Okay, tu mascara dia tu. Ambil. Remove ke tu. Ayak. Nampak? Guna ayak pak. Tu dia tu. Tak hitam pun bawah mata Bella. Nampak? Ni eyeshadow Bella tak hilang lagi pun. Tapi yang ni Bella pakai ayak je. Bagi nampak fiber dia. Tu hitam dah. Tu dia tu. Okay, kita nak letak primer.
Primer I tak pakai lagi. Oh, ini I nak pakai primer. Tak ada primer lain dah aku. Aku tak ada primer lain, maaf cakap. Primer kita semestinya primer daripada Okaya yang baru juga. Okay, ni primer Okaya yang baru, sticky primer. Walaupun dia sticky tapi dia lembap kulit. Tu dia. Okay, dia primer dia memang sticky tapi dia memang lekat teruk. Kulit kering, kulit berminyak ke apa boleh pakai. Moisturizer dia 30 ml. Okay, dia memang primer dia memang sticky. Bella buat siap-siap. Lah memang viral primer sticky. I rasa local brand Okaya saja buat keluar apa primer yang jenis sticky ni. Orang lain tak ada lagi. Bella rasa Okaya first local yang buat keluar sticky primer. Dia akan melekat no. Tunggu dia kering. Tunggu kering sikit. Okay. Okay, ni primer. Ada dia pakai contohlah foundation apa pun boleh, tak ada masalah. Dia sejenis water base. Sejenis water base tau. Dia memang melekat. Bella rasa kan orang duk pakai She Glam lah apa kan. Baik apa support lokal. Sebab lokal kita tahu dah orang Islam kita lah apa kan. Nampak weh? Woo! Primer dia memang melekat tapi ni dia sticky tapi kat muka kita tak rasalah macam melekit ke berlengah ke tak. Nampak? Nampak? Ini I nak pakai trio. Bella nak pakai trio ni. Trio ni siapa beli untung. Satu ni ada 3 barang saya tengok kat belakang dia. Okaya pore filter untuk apa? Untuk blurkan liang pori-pori. Untuk blurkan pores. Okay, ni. Satu kotak ni ada 3 barang. Okay, tengok Bella pakai. Dia ada kod 01, 02, 03. Bella search semua. Senang untuk customer nak beli. Buat tengok perbezaan shade tu. Dia ada contour, dia ada orange corrector, dia ada foundation. Tengok Bella pakai orange corrector dia. Orange corrector dia kecil-kecil cili padinya. Banyak. Woo! Okay, tengok ni, Bella ambil letak tanah. Tu dia. Letak tandu. Nampak? Yang ni siapa ada parut-parut hitam kena letak orange corrector ni. Bella ada parut hitam Bella kat pipi ni. Tu dia. Suka picit jerawat. Mau tak hitam tentu. Okay. Ni. Ada parut-parut gelap. Jeragat-jeragat. Bubuh. Yang seronok dia, Bella nak kata pasal orange corrector Betty Beauty ni, dia tak terlalu orange. Dia tak terlalu orange sangat. Sangat berguna lah untuk orang-orang yang tak pandai make up. Kena pakai orange corrector ni. Hampa janganlah pakai orange corrector terlalu orange. Tak pandai blend sekali dengan foundation orange. Okay. Tu dia. Ni orange corrector ni. Day tak ada sangat day. Bella tantu je. Okay. Satu ni ada 3 produk ni. Ada orange corrector. Ada shading. Nampak? Kod 01 dia pun lawa. Hari ni nak pakai 01 lah. 01 lawa, medium pun lawa. Bella pakai orange corrector. Hari ni Bella nak pakai kod light. Kod light ni kita nak pakai ni. Kod light ni kod yang cerah lah. Kod yang cerah. Kalau tanya, dia punya coverage dia medium to full coverage. Medium to full coverage macam mana? Dia tak ada lah letak-letak sekali tu terus coverage dak. Medium to full coverage lagi banyak letak, lagi full coverage lah benda tu. Tu dia. Bella mix sikit dengan kod 02 ni shade kod 01. Satu lagi shade 02, 03. Sekejap Bella swatches kat tangan satu-satu. Okey, ni kod 02 dia. Alah, 02 dia pula. Okey, Bella mix Okay, ni dekat-dekat ni. Ni kalau dekat-dekat ni. Tu, dia tu. Tu dia. Ambil tangan, Sat. Letak kat celah hidung ni. Tu dia ni. Letak kat tepi hidung kan payah sikit. Tanya lebih sikit. Tu dia. Tu dia. Dia medium to full coverage. Ada yang foundation letak-letak full coverage tu. Ada. Yang ni medium to full coverage. Orang yang tak suka terlalu coverage kan. Boleh lah pakai ni. Tapi coverage je. Cuma hang letak lebih sikit. Okay. Ni foundation dia kod 01.
Ni foundation dia kod 02 macam ni color. Ni foundation dia kod 03 10 skin lah. Ni 03. Lepas tu dia ada contour, dia ada shading tanam, dia ada orange corrector. Dia. Satu roll ni kena pilih shade masing-masing. Note 01 ke, Note 02 ke ataupun Note 03. Tapi shading dengan orange corrector setiap item ada. So you guys beli dalam satu bulat ni ada 3 barang. Ada shading, ada orange corrector, ada foundation. Pilih sendiri. Note code 01 color macam ni, Note code 02 color macam ni, Note code 03 color macam ni. Nampak? Span bagi basah dulu. Okay, tengok Bella blend. Sat Bella tok dekat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Bella blend. Okay, foundation dia easy to blend. Ni I tak letak argan oil apa, I tak letak. I blend dengan span saja, tapi span tu basahkan dulu. Nampak dia easy to blend. Medium to full coverage. I cakap siap-siap, medium to full coverage. Medium to full coverage ni, kalau nak lagi coverage, kena letak lebih sikit. Okay, dia easy to blend tau, jangan risau. Dia tak melekat, dia tak kesat pun. Dia easy to blend. Okay, Sat Bella blend dulu. Sat Bella baca komen apa sebab Sat Bella blend dulu kat dahi-dahi ni. Apa jenis buat kening dulu ke pakai foundation dulu? Dia tak salah kan? Dia tak salah je. Mana-mana pun boleh. Nak pakai foundation dulu boleh. Nak buat kening dulu boleh. Okay. Okay. Kita dah pakai FD Trio. Macam mana nak hilang garis mata? Bella pun ada. Garis mata ni kita nak bagi hilang, payah. Kecuali kena buat treatment baru hilang. Tapi kalau kita nak kurangkan boleh. Kena letak loose powder lah. Bella letak concealer coat light. Letak concealer Lalisa coat light nah. Kita dek dulu. Ni anak ayah ni kan, letak concealer ni. Kalau rasa macam confident pakai. Kalau rasa macam takut nak pakai, tak payah. Sebab Bella ada crease bawah mata, apa creasing ni. Ada crease bawah mata ni. Pelipat bawah mata ni. Kena letak juga concealer, tak boleh tak letak. Okay, ni Bella tak set loose powder lagi. Kalau nak pergi raya kena pakai loose powder aku. Baru belaga dengan pipi orang tak lekat tudung. Okay, nak letak blusher. Kita kena letak blusher. Blusher pula. Mampu dah. Blusher pula. Tu dia. Letak blusher. Okay, ciao. Okay, saat kita dek dulu. Sana kita. Allah kelajak apa. Okay. Sat weh. Blend dulu weh. Gitu. Belah lagi. Ni dah makeup tu kan simple. Mata sangat simple. Bubuh lah blusher lebih sikit. Barulah nampak blushing. Nampak? Kalau nak makeup kalau nak makeup raya, bila kita laga-laga pipi orang, tak transfer, tak lekat makeup kita dekat orang lain, tolonglah lock dengan loose powder Mobelas. Tolonglah dengar cakap Mobelas. Standby lah. Dengar. Translucent dia loose powder dia warna putih. Dia no color. Light, medium, tan skin apa boleh pakai, tak ada masalah. Cuma tan skin kalau terlalu gelap, kita sarankan ambil natural lah. Natural ni dia ada color. Color dia macam ni, dia ada color. Dapat sekali dengan span. 20 gram ni yang besar lah. Okay. Ni besar. Okay, nampak weh? Okay, ni besar tau. Ni tengok ni. Get ready ni. Yang ni color natural. Kalau set loose powder Bella, you guys kalau ambil tudung pun dia tak transfer. Kalau laga-laga pipi dengan orang pun dia tak transfer makeup kita pergi kat orang lain. Dia tak transfer. Okay. Okay, untuk loose powder dia ada effect blurry. Dia bagi smooth kita punya makeup. Dia transfer proof. Dia maintainkan kita punya makeup tu tak bergerak ke mana. Dia oil control. Dan juga waterproof. Okay, tengok Bella pakai dulu. Yang ni kod yang paling baru. Di mana kod dia natural. Natural ni cantik gila. Orang light boleh. Orang tan skin boleh. Okay. Tan skin yang macam contoh kulit-kulit Sally. Okay, tak ada masalah. Love. Okay. Okay, hampa tengok Bella pakai sebelah dia oil control. Lepas tu dia kurangkan smile line. Dia kurangkan crease bawah mata. Okay.
Okay, nampak tak? Oh. Okay, terus nampak Bella punya apa ni? Pori-pori tu terus hilang, no. Loose powder pakai time bila lepas pakai foundation. Wajib set loose powder. Tak boleh tak set. Kalau tak set lagi, hang punya makeup bercair, bercapuk. Okay, tolong set dengan loose powder Mobella. Tolonglah ambil Code Natural. Code Natural ni susah gila nak ada. And dia paling laris daripada translucent. Dia paling laju. Okay, boleh. Bella nak tunjuk perbezaan. Okay, Bella nak tunjuk perbezaan. Sebelah Bella pakai, sebelah Bella tak pakai. Hak ni kalau hang sepak ke, memang terus anti badai. Walaupun hang tak spray. Anti badai. Okay, ni sebelum Bella set. So, you guys boleh tengok Bella punya tekstur kan. Nampak lubang-lubang tu kan. Hampa tengok belah ni. Ha, tu dia tu. Tengok tu. Hilang pori-pori tu. Hilang sebab dia ada efek blurry. Nampak ni. Ringan, tak tahu nak habaq, sangat halus. Okay, tak berat. Dia memang buat makeup hang maintain gila. Hak ni kalau pergi raya belaga pipi dengan orang, jangan risau aku pakai loose powder Mobella. Pak, transfer. Tak transfer. Macam mana nak cakap ah? Okay, makeup tak lekat kat sini, Nok. Ni baju warna putih, Nok. Sat, orang kulit gelap ke medium kau? Okay, tengok ni. Weh, ni baju putih ni. Blusher tak lekat. Nampak? Kontur tak lekat. Okay. Kita buat yang belah ni. Ni, kita buat belah ni yang kita tak set loose powder lagi. Blusher lekat, Nok. Maaf cakap. Nampak? Nampak tak? Okay, yang ni tak set loose powder. Okay. Kita buat yang ni. Yang ni dah set loose powder. Yalah, ni memang dah ada kotak pula. Isak yang bukan terlekat pula. Kita tengok tak ni. Yang ni memang, yang ni bukan lah. Tengok atas ni je. Atas ni je. Yang ni sebelum set. Yang ni dah selepas set. Fuyo. Ni kalau contoh kan. Assalamualaikum, Mak. Apa khabar? Mak menantu Mak main ni. Aiman mana ada? Lagu dengan pipi Mak mentua kan. Nampak? Mak. Sayang Mak. Sayang Mak mentua. Sayang Mak mentua. Nampak tak? Nak raya memang kena pakai loose powder Mobella. Sebab apa? Sayang Mak mentua. Kulit kering, kulit berminyak, oil control apa semua boleh pakai. Oil control pula. Kulit berminyak semua boleh pakai sebab dia oil control. Okay. Kalau siapa ada smile line, ada crease-crease mata, ambil letak bawah mata. Okay, tengok. Yang ni formula baru lah. Untuk Code Natural ni formula baru. Lawa gila. Okay. Okay, ni ambil dek macam ni lah. Nampak? Eyeliner putih, eyeliner baru. Welas tau. Okay. Okay, yang saat ni. Ni eyeliner putih Bella. Okay, letak ujung je. Ni eyeliner putih. Okay, letak ujung mata je. Nampak lawa terus. Nampak macam selai je. Tu dia. Ni eyeliner putih Mobella ni. Kita pakai blusher dulu. Bila pakai palette 01 blusher, palette 01 blusher dia. Yang Bella ambil yang terang ni sikit. Puff habis. Puff sold out. Apa tunggu puff Bella hak baru nah. Okay, ni blusher dalam palette kod 01. Siapa beli palette 01 memang ada this blusher. Lawa gila, nak mampu. Okay. Bawah mata letak colour natural saja. Dah nak buat makeup natural untuk orang cermin mata. Orang pakai cermin mata pun boleh masuk. Ambil colour coklat. Ni Bella tak pakai cermin mata tau. Tak pakai cermin mata, tak pakai contact lens. Saudara. Gitu. Colour coklat kat bawah mata. Ni palette 01. Kita nak letak highlighter Bella sikit. Sat Bella bubuh satu-satu. Sat Bella habiskan makeup dulu. Kita ambil highlighter Bella letak sikit. Bawah letak colour natural je. Makeup ni macam fresh dia. Okay. Mascara Okaya. Allah, terlebih pula dah kat hidung.
Okay. Okay. Nampak dah. Kalau kata siapa tak pandai tu senang sangat loh. Bila buat paling senang je. Bila buat paling senang je, nampak? Bila letak shimmer-shimmer tu, ujung-ujung tu je. Oh, sahabat sana. Gitu. Okay, ni colour Muah by Bella, colour baru. So, I pakai lah. You guys tengok dulu. Belum release lagi tau. Okay. Bella pakai natural. Ni I pakai natural. I pakai natural lah. Ambil natural lah lawa. Ambil natural. This one natural. So, I nak setting, I nak set spray. Terus skin. Oh, sedap. Yang ni normal lah. Ayak lah. Okay. Yang terpisah. Ya. Okay.